Bila sampai ke tangga ketiga tu, saya dengar ayah dah stop mengaji. Kita pun naik tangga. Bila naik tangga tu, kita dengar lah dekat sebelah tu masih lagi ayah tengah baca, tengah mengaji. Naik tangga pertama, tangga kedua dan tangga yang ketiga. Bila sampai ke tangga ketiga tu, saya dengar ayah dah stop mengaji. Saya macam, oh okey, ayah nak keluar bilik. So, macam Umi cakap tadi, kalau ayah nampak kita ni kat luar ni masih lagi berlega-lega, tak tidur lagi, ayah akan bising. Walaupun umur dah 29 dah ni. Dengar apa ni, ayat tu dimatikan. Maksudnya dah habis baca. Astaghfirullahaladzim. Lawak. Kita pun apa lagi, nak cepatkan langkah lah. Kita nak cepat langkah, kita nak lari. Bila kita nak lari tu, waktu tu macam huru-hara lah kan. Terlepaslah botol yang ada dekat tangan tu. Dan bila terlepas, cantik je dia terlepas, terpelanting, and dia jatuh balik dekat dapur. Ke belakang lah. Ya Allah, kenapa sekarang pula ni? Macam tu lah rasa dia. Kita pun patah balik. Turunlah tangga tu. Laju lah ni. Turun. Pergi ambil botol tu. Kita dengar suara ayah. Ni kenapa tak tidur lagi? Kita ambil botol, kita macam, aduh, tak ada ya. Ambil air. Kita pun toleh. Bila toleh,